So, sebelum ni saya ada masalah sikit dengan kamera shy. So bila record tu kan memang malu lah, nak rakam video pun kekok, tak tahu nak mula macam mana, tak yakin depan kamera. Kadang-kadang orang tengok bila kita tengok orang lain buat live, senang je buat video kan, senang je. Tapi sampai kita jahanam. Lepas saya join training Coach KO ni, saya dapat banyak pencerahan. Coach KO ni ajar cara nak buat content, cara nak buat live, tersusun apa yang perlu kita cakap, apa semua. Macam-macam jenis apps yang dia ajar. Dia buat plan, editing tu yang penting tu. Yang paling best ni cara dia buat live tu, macam mana kita nak dapat leads, apa semua, strategi apa semua dah siap. Saya juga rasa pengetahuan saya tentang content creation ni another level lah, dah up sikit lah daripada sebelum ni. Kalau korang tengah fikir kan nak belajar benda tentang TikTok content creation, live strategy, korang perlu teruskan pembelajaran. Sebab benda ni semakin lama dia makin update. So korang kena teruskan belajar. Sebab bila setiap kali kita belajar satu benda tu, kita akan nampak benda yang baru, peluang yang baru yang kita tak perasan sebenarnya. Dan kalau belajar dengan Coach KO ni tempat yang terbaik. Sebab cara dia ajar kita memang praktikal dan senang faham, dan terus kita boleh buat. Terakhir, thanks to Coach KO, walaupun saya duduk belakang sekali, tapi saya dengar apa yang awak cakap, memang berbaloi lah. Lepas ni tak ada alasan dah nak takut depan kamera. Jumpa lagi. Bye bye. Tangan berapi.